Hai, menarik tak kerusi yang saya duduk ini? Ini adalah mini sofa, salah satu inovasi yang menerapkan elemen gamifikasi untuk pembelajaran bahasa Inggeris dan matematik. Climb and Conquer ini menyokong SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti. Kaedah gamifikasi yang digunakan ini menyediakan pendidikan berkualiti, inklusif dan peluang pembelajaran sepanjang hayat selain daripada permainan yang menarik. Projek kami juga menyokong SDG 12 iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab di mana kami menggalakkan penggunaan sumber secara berhemah dan juga mengurangkan pembaziran. Untuk pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahasa Inggeris melalui pendekatan gamifikasi telah dilakukan oleh Aina Abdul Rashid dan Zurina Muda. Kajian-kajian yang dilakukan sebelum ini juga sependapat bahawa kaedah gamifikasi adalah satu cara untuk membantu pengajaran guru. Kit ini diberikan nama Climb and Conquer. Ia berfokus kepada dua mata pelajaran iaitu matematik dan juga English. Untuk English, kami fokuskan kepada grammar yang meliputi tenses, verb, nouns, adjektif dan sebagainya kerana grammar ini dianggap sebagai membosankan dan susah untuk mereka faham kerana ia menumpukan kepada hafalan peraturan dan fakta. Kit ini digunakan untuk murid tahun 5 dan tahun 6. Memandangkan di dalam sesuatu kelas terdapat murid yang terdiri daripada different level of intelligence. Jadi, kit ini digunakan sebagai aktiviti penggayaan kepada murid-murid yang telah menyiapkan tugasan menggunakan masa yang singkat. Okey, permainan papan untuk kit ini dihasilkan dengan menggunakan mini sofa sebagai tapak permainan. Dan mini sofa ini diletakkan di dalam kelas sebagai ruang khas untuk murid bermain setelah mereka menyiapkan kerja sekolah ataupun tugasan di dalam kelas. Namun begitu, bila murid bermain di dalam kelas, mereka tidak mendapat apa-apa ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kami hasilkan kit ini dengan menerapkan fun element dan juga isi mengenai pembelajaran supaya murid boleh belajar sambil bermain. Okay, jika anda lihat pada mini sofa ini, terdapat 4 jenis permainan ular dan tangga yang berbeza. Yang pertama, permainan yang berkaitan ular dan tangga iaitu sukan. Yang kedua, Aladdin. Yang ketiga, klasik Snake and Ladder, ular dan tangga. Dan yang terakhir ialah permainan papan Tarzan. Okey, permainan Climb and Conquer ni meliputi juga mata pelajaran matematik di mana kita gunakan untuk topik pecahan yang merangkumi di SKP tahun 4 iaitu menukar pecahan tidak wajar kepada pecahan nombor bercampur dan menukar pecahan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar, tambah dan tolak pecahan serta mendarat pecahan bagi di SKP tahun 5. Okey, dengan adanya permainan ini, murid-murid lebih santai menjawab soalan di mana mereka kebanyakan mereka merasa tertekan terutama dalam topik mendarat pecahan. Jadi itu adalah kebaikan permainan Climb and Conquer. Permainan Climb and Conquer ni saya telah gunakan dalam kelas saya sebagai aktiviti pengayaan. Ternyata permainan ini sangat menarik minat semua murid kerana mereka berlumba-lumba untuk menyiapkan kerja dan saya tengok dalam permainan ini mereka dapat menjawab soalan dengan baik. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Lutfi, KBP Sektor Perancangan JPN Kedah. Alhamdulillah, saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Taman Mahsuri dan kita ada produk baru tuan-tuan dan puan, boleh beli. Cantik. Satu sofa yang sungguh menarik. Kan? Saya kalau budak-budak tengok ni memang cantik lah. Sebenarnya ini adalah inovasi yang telah dihasilkan oleh guru matematik dan bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Taman Mahsuri. Ya, sungguh kita tengok tu nampak gambarnya tu sangat cantik yang dinamakan Climb and Conquer. Climb and Conquer ni sebenarnya ia merupakan inovasi yang dikhususkan untuk tujuan pengayaan PDP bagi tujuan mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris yang dijalankan di dalam bilik darjah secara gamifikasi ataupun permainan. Jadi kita ucapkan tahniah kepada pihak sekolah, khususnya kepada guru-guru yang terlibat yang telah pun menunjukkan satu inisiatif yang sangat baik dalam memperkasakan pendidikan kita khususnya di negeri Kedah. Terima kasih.
Kalau hang boleh jawab, hang boleh naik. Kalau hang tak boleh jawab, hang stay. My brother is in the hospital because he broke his leg. Kalau hang boleh jawab, hang stay. Kalau hang tak boleh jawab, turun. The policemen smart in their uniforms and kept student. Looking. Okey, siapa yang nasi angkat tangan? Okey, jom kita pergi kat belakang. Kita akan buat latihan pengayaan dalam bentuk permainan. Nak tak? Okey, jom. Mai sini. Okey. Dulu. Sofia. Okey, Sofia ambil warna merah. Okey. Apa dia, Anun? Kalau betul, awak boleh tanya. Okey, soalan ni bersedia, Sofia? Okey, 8/9 tolak 4/9. A 3/9, B 4/9, C 5/9 dan D 6/9. D 4/9. Betul tak jawapan dia? Wah, okey, naik Sofia. Okey, orang yang kedua seterusnya. Okey, lambung dadu. Okey, lambung dadu. Okey. Oh. Alah, hang jawab salah. Hang kena turun lah. Boleh? Dengar soalan baik-baik 9/12 dalam bentuk paling ringkas ialah A 2/3, B 3/4, C 4/5, D 5/6. Mana jawapan dia? D. Betul ke jawapan dia D? Salah. Jawapan dia B. Kenapa? Kena turun. Turunlah kamu. Setelah aplikasi di dalam kelas, beberapa nilai tambah akan diberi perhatian bagi memantapkan permainan ini. Terima kasih kerana sudi mendengar penerangan kami.